Yo guys, Assalamualaikum. Morning. Pagi lagi ni, panas tapi dah panas. Welcome back my channel Fazli Sabri. Okay. Setelah sekian lama aku tak buat vlog. Last hari tu vlog yang aku review kasut tu, kasut Stipex yang aku dapat kan, Stipex Malaysia. Lepas tu tak adalah vlog and aku pun agak sibuk sikit. Biasalah bulan puasa and nak raya lagi, so tak adalah vlog. Tapi sepatutnya aku ada vlog running event. Kalau korang tahu 10km yang lari kat Padang Merbuk tu, sepatutnya aku join. Tapi last minute aku kena kerja, so tak join lah event tu. So bit pun tak ada orang lari, aku memang kena last minute kena panggil kerja. Ada kerja sikit lah, kerja hakiki aku lah, bukan kerja lain, kerja hakiki. So aku tak join lah event tu. Nak macam mana kan, tak ada rezeki lah. And aku pun dah lama tak buat review kasut yang last bulan lepas tu lah. And vlog kali ni aku nak review satu kasut lah. Brand yang agak tengah naik sekarang. Aku rasa pun orang pun tahulah brand ni agak lama juga lah dalam sukan running. Tapi dia tak dapat perhatian sebab ramai tak pakai. Tapi belah-belah Europe ramai pakai brand ni. Sebab aku rasa brand ni pun berasal dari Europe aku rasa. Okay. And pada masa sama aku pun tengah cari kasut untuk aku pakai training lah. Kasut daily aku. Selain aku pakai aku punya Nike Vomero dengan aku punya yang aku review tu, Bimai apa? Cintan lah, aku lupa brand apa nama dia. Bimai warna kuning yang aku review sebelum ni, tu kasut training aku lah. So nak cukupkan syarat, nak cukupkan aku punya kota. Aku sebil-sebil lah kasut yang harga mampu milik. Mula aku tengok brand Nexik tapi agak keras lah harga dia, dalam 800 lebih kan. So tak jadi lah, sebab aku jarang beli kasut daily trainer aku harga 800 lebih. Memang aku tak lah beli. Kalau harga kasut racing tak apa, boleh pula kan, 1000 lebih Nike. Tu akulah, orang lain aku tak tahu. Okay, kasut yang aku nak review hari ni, macam aku cakap tadi, dia agak hype juga sekarang ni, tengah ramai pun tengah mencari. Sampai aku pergi butik tu hari tu, lepas aku dah beli kasut ni, dah tak ada saiz dah. Dah banyak saiz dah habis. Aku pergi dekat Sri Damansara lah, dekat rumah kan. Okay. So aku cakap laku juga kasut ni kan. Sebab dia dapat banyak banyak feedback dari runner-runner yang lain, and ada geng-geng influencer, geng-geng YouTuber yang dah review awal. So ramai yang teracun. Okay, tanpa membuang masa, sebelum kita pergi dalam lagi, kalau korang nak tahu kasut apa, kita roll dulu. Mari. Motor. 2000 years later. Okay guys, kasut apa yang aku nak review, yang aku beria sangat tadi, yang menggembur tadi, ni dia. Keep Run Tempo Keep Storm. Keep Run Keep Storm Tempo. Ini satu lah. Ni dia. Cantik kan? Aku pusing-pusing dulu. Keep Run. Okay. Macam biasa aku buat disclaimer dulu. Kasut ni macam biasa aku beli sendiri, bukan datang dari Decathlon Malaysia. Mana-mana Decathlon sekalipun untuk bagi aku untuk buat paid review. Tak. Memang tak lah kan. Kasut ni aku beli sendiri dengan harga 499. Ni aku beritahu awal lah. Selalu harga aku beritahu hujung-hujung vlog kan. Kali ni aku beritahu awal. Harga dia 499. Aku tanya juga kat adik tu kan, tak ada buat ni ke, buat diskaun ke, buat sale ke apa. Dia cakap ada, tapi selalu hujung tahun memang tak lah. Dah off season nak beli apa kan. So aku cakap memang tak ada, tak apa lah. Aku sahut lah kan, sebab aku malah nak mikir, and masa tu pun dah ada bajet sikit. Aku sahut lah. Okay. And macam biasa kita pergi spek dulu lah. Untuk spek ni, aku punya saiz aku pakai 8UK. Sebelum ni kalau korang perasan, aku punya kasut aku selalu pakai 85 kan. So bila aku try tu 85, agak lebar, agak macam kasut MACD tu, macam kasut Pocukang tu. Dia sebab kasut ni white. Kalau kau tengok dia memang bawah ni memang nampak dia punya keleluasan ni kan, nampak. Memang nampak white kasut ni. So bila aku try 8.5 UK, dia macam tak selesa lah. Dia kan tak selesa, dia macam
agak besar, and bila kau berjalan macam, aku baru berjalan tau, bila aku berjalan dia macam rasa macam ada space lagi lah. So bagi aku tak berapa ngam lah, sebab aku tak suka macam tu kan. Bila kita nak lari, kita nak dalam selesa, tapi bila macam tu terlebih selesa, and kadang-kadang kau macam tak best lah bila nak lari. So aku try 8 UK. So bila aku try 8 UK, memang ngam lah, walaupun dia ada sikit lagi, ada space lagi. Tapi bagi aku bila aku pakai 8 UK, agak best lah, agak ngam lah. Selalunya aku pakai 8.5 kan. So aku pakai 8 UK ni lah, macam aku rasa macam aku pakai 8.5 UK yang kasut sebelum ni lah. Macam kasut Bimai aku, kasut Nike aku kan. So lebih kurang. Kalau korang nak beli, aku cadangkan korang pergi butik lah, pergi Decathlon lah. Macam selalu pakai 8 UK, kau kena turunkan sikit, mungkin 7.5 ke. Kalau yang pakai 8.5, pakai 8 macam aku. Okay. And berat kasut ni 225 gram. So aku tak payah timbang lah, sebab kasut ni memang dekat dia punya template memang dah ada lah, template dia dah tulis lah untuk size 8 UK 225 gram. So aku malah nak timbang, aku ambil situ lah. Okay. And kasut ni aku dah pakai macam-macam jenis disiplin untuk running lah. Aku dah pakai untuk first debut dia aku buat long run, and lepas tu aku buat interval, and last hari tu aku buat recovery lah. Aku buat recovery, and sebelum tu aku buat hill repeat. Aku buat hill repeat kat area rumah aku lah, dekat Bukit Seri Bintang. Siapa main trail, main hiking tahu lah Bukit Seri Bintang dekat mana. Tapi tak adalah aku masuk dalam kawasan trail tu, tak. Aku main kat luar. Luar tu kan berbukit-bukit kan, dan jalan raya. Aku turun naik aku buat hill repeat pakai kasut ni. Apa yang aku boleh cakap, kasut ni deliver, and overall kasut ni apa yang aku nak semua ada lah. And aku boleh gelarkan kasut ni kasut super trainer lah, super trainer shoes. And sebab apa, aku rasa dia nak kata kasut race tak, nak kata kasut untuk easy pun tak, tapi dia semua lah. Cuma dia tak ada carbon plate lah. Tak ada carbon plate, dia cuma ada aku baca dia ada force plate. Force plate ni macam, kalau dalam bahasanya aku tengok dia macam ada tak ada lah. Dia macam plate tu ada tak ada, tapi kau pakai macam ada carbon plate, tapi tak ada, sebab dia memang boleh bend. Memang boleh kan. Aduh, kalau ada carbon plate memang tak nak ni, dia stay kan. Ni tak ada, ni nylon plate tak ada, dia ada force plate. Aku tak tahu apa benda force plate tu. Dekat sini nampak ni. Dia macam ada tak ada lah, tapi performance dia seakan-akan kasut carbon plate. Okay guys, next kita pergi dia punya ni lah, upper mesh. Nampak upper mesh. Ni dia punya tang lah, dia punya tang kat sini. Ni dia punya lace lah. Okay. Upper mesh ni bagi aku secara overall lah agak-agak breathable lah. Sebab apa aku cakap macam tu, hari tu masa yang first debut dia aku lari dalam 13 km, kira lama agak lah. Tu dalam sejam lebih. Aku rasa tak panas tau. Selalunya kalau aku pakai kasut baru, kasut yang first aku buat debut, kadang-kadang panas tu akan datang bila KM ke 10, 11. Macam aku pakai Bimai yang warna kuning tu, yang aku review sebelum ni. Kasut tu aku pakai dalam KM ke berapa? Lebih kurang 12 lebih kurang. Dia dah start rasa macam dah tak berapa selesa lah. Mungkin sebab dia punya apa mesh dia tak ada yang macam ventilation macam ni, lubang-lubang ni. Yang tu dia terus kepada plastik tau, TPU. Yang ni nak kata TPU mungkin juga, tapi dia agak macam boleh katakan stretchable lah. Dia macam boleh tak tarik kan. Nampak? So kat situ datangnya dia punya breathable, and bagi aku dia punya air ventilator pun agak praktikal lah, sebab aku tengok dia punya ni pun keliling kan. So tak ada isu lah kasut ni kata panas ke apa tak. Okay, and kat belakang ni ada macam TPU juga. Nampak? Dia nak kata plastik pun semi plastik lah, and ada lambang kat sini. Tujuan aku rasa benda ni bila kau lari bagi stable lah. Dia tak boleh nak ni nak twist. Dia pegang lah belakang dia pegang dia punya heel tab ni jadi keras tau. So bila kau lari, especially bila corner, aku cuba dekat Seri Bintang Hill tu, dia punya bukit-bukit macam corner sikit tau. So bila aku try laju nak main lap sikit kan, dia agak stable lah. Selalunya kalau aku pakai Nike aku punya Vomero tu, dia macam nak tergelincir sikit, dia macam nak membuang. So kasut ni bila aku pakai, hari tu masa aku buat dekat hill repeat dekat Seri Bintang, memang okey lah. Dia macam still boleh ni relax kan, dia agak stable lah. Okay. And
Dia punya tang pun kalau kau tengok, dia dah sambung kat sini lah, sambung dengan dia punya apa mesh ni, and dia punya lace kalau kau tengok memang bagi aku boleh lah, sebab aku ikat double ribbon tak cabut lah, walaupun nampak biasa kan, tapi bagi aku ni pun dah cukup okey lah. And dekat ni ada tulis keep brand dekat dunia ni. Okay, and yang lain untuk upper mesh ni bagi aku puas hati lah dia punya performance dia, and cepat kering lah. Cepat kering sebab hari yang aku buat interval tu, hari hujan tau. Kalau dia dah hujan, aku pakai kasut ni. Aku lepas habis buat session tu, aku jemur dekat depan rumah aku. So bila malam aku tengok dia nak ke arah kering lah, dia tak ada lembab-lembab lagi lah. So okey lah, lepas tu aku basuh, aku jemur esok lah, dah kering. Cepat lah dia punya kering, sebab sekarang pun cuaca pun panas, lagi cepat dia kering. So bila aku dah basuh, lagi sedap lah pakai. Itulah mungkin apa orang cakap, dia dah start break in lah kasut ni kan. Okay, kita pergi kat dia punya midsole pula. Midsole, kalau kau nampak kat sini dia tulis Fast Tech lah, Fast Tech Plus. Okay, Fast Tech Plus ni dia memang full foaming lah. Memang diorang claim antara yang teringan lah, and diorang cakap lah, and diorang claim untuk sesuai sangat-sangat untuk buat long run lah, buat long run and tempo. Sebab tu nama dia Keep Run Storm Tempo. Aku nak cakap aku buat tempo hari tu, nak kata layan boleh lah, tapi aku lagi suka buat kasut ni pakai buat interval. Interval memang dia deliver. Sebab apa aku cakap, kasut ni yang special dia, bila aku dah lari, makin tambah KM, dari KM 1 ke KM 2, KM 2 ke KM 3, dia akan jadi lagi ringan tau. Aku tak tahu kenapa macam tu, dia punya magic lah kat sini. Sebab aku pakai Nike Tempo. Kalau kau tahu lah, kalau kau ingat, Nike Tempo ni tak keluarkan lah. Nike tak keluarkan lah Nike Tempo ni. Dah lama sangat lah. Bagi aku dia ni adik Half-Fly lah. Sebab dia ada airport kat bawah dia. Tapi yang tak ada, yang ni tak ada airport. Sebab apa aku cakap macam tu? Sama macam Nike Tempo, sebab satu nama lah Tempo. Satu lagi, performance akan sama. Mungkin siapa pernah pakai Nike Tempo, korang pakai kasut ni, kau akan rasa dia punya feeling sama masa kau nak landing tu. Rasa macam ada airport tau. Tapi tak ada. Satu lagi dia tak ada carbon plate. Yang kasut Nike Tempo tu dia ada carbon plate, tapi kat depan je. Ini tak ada. So aku cakap macam lari pakai Nike Tempo lah. So kat situ tu aku suka buat interval kat kasut ni. So bila kau dah berlari, bila kau rasa macam ringan pula, kau macam kau tak awang-awangan tau, macam kau floating lah. So layan pula kasut ni kan. So kat situ aku dah tahu lah, bila aku nak buat tempo, nak buat interval, tempo lah buat interval pakai kasut ni lah. Dia memang akan deliver lah apa yang aku nak. Okay, and dia punya outsole kalau kau tengok cantik lagi lah, baru berapa. Memang tak makan lagi lah, memang cantik lagi, aku boleh cakap lah, mungkin dia akan damage dalam KM 100 lebih kot. Cantik lagi. Memang cantik lagi. Memang tahan lah. Yang aku tengok daripada orang-orang yang dah review, orang kata kasut ni similar dengan kasut Mega Blast atau satu lagi apa? Evo SL. Aku nak cakap, aku tak tahu sebab aku tak pernah pakai dua-dua brand tu. Aku tak pernah pakai Mega Blast atau Super Blast sekalipun, yang terbaru ni, Super Blast 3. SL pun aku tak pernah pakai. Tapi diorang cakap seakan-akan sama lah. Bagi aku lah, personal opinion aku cakap dia sama macam Nike Tempo. Itu je. Sebab macam aku cakap tadi tu lah, dia memang performance dia lebih kurang lah. And kalau korang tanya aku dari segi ketahanan kasut ni, kalau nak compare dengan Nike Tempo memang jahanam lah. Nike Tempo tu aku ada 2 pasang. Dua-dua jahanam, sampai jahanam aku pakai dia punya airport sampai pecah. Kasut ni ketahanan dia bagi aku, kalau bagi 10 per 10, aku bagi 9 lah. Ni jujur aku cakap, 9. Kasut ni memang tahan lasak. Memang bagi aku lah, sebab aku lah lari kat lecak, aku lari dekat panas, aku lari dekat semi pasir tau, dekat Seri Bintang tu, dia ada pasir-pasir sikit. Memang best lah, agak deliver lah. Macam tadi, dia memang deliver apa yang aku nak, and pada masa yang sama dia boleh bawa aku lari slow. Aku cubalah buat recovery kan, lepas aku buat interval hari tu. Biasalah kita nak cool down, kita nak pakai pace slow lah. Aku buat pace 7, pace 6.5 kan, semua kan. Boleh, tak ada masalah pun kau nak buat kasut ni, kau nak buat recovery. Aku dah buat recovery hari tu dalam 3 km kot, 3 km lebih kurang lah.
dalam pace 6.5, 6.45 macam tu, tak ada masalah. Sebab kasut ni tak ada carbon plate and kasut ni full cushioning. So kalau kau nak buat easy ke, kau nak buat recovery ke, boleh dengan kasut ni. Okay. And kasut ni kalau korang tanya aku siapa yang sesuai untuk pakai, bagi aku first kali jangan tengok pace yang ni aku cerita pasal pace Yang first kali jangan tengok pace. Yang boleh pakai kasut ni, semua orang boleh pakai. Tak kisahlah kau beginner ke, intermediate ke, elite ke, boleh beli. Tapi selalunya pelari elite diorang tak beli kasut-kasut brand macam ni. Brand keep run, diorang lebih suka brand-brand yang lagi mahal, brand-brand yang dah tough, dah established, kan. Macam aku juga tapi aku elite, aku lebih suka pada Nike kan. Tapi manakala kasut ni dia dah deliver memang ngam, aku pun tak mustahil aku akan cari kasut ni. Kalau dia keluar lagi yang Dedic Super Trainer, aku akan beli sebab kasut ni memang deliver and ni kasut ni memang kasut training aku okay. Macam tadi, awal video tadi, kasut ni aku beli dengan harga $499. And aku diberitahu kasut ni ada 2 tahun warranty. 2 tahun warranty tau. Repair receipt jangan hilang 2 tahun warranty. Aku tak tahu, aku tak pernah claim kat Decathlon. Tak tahu macam mana warranty dia. Mungkin kalau ada damage ke apa, boleh claim lah kot kan. Yang macam nak claim tu aku tak tahu sebab aku tak pernah claim apa-apa barang dari Decathlon. Tapi apa yang nyata, dia kata 2 tahun aku lah sebab aku tahu kan, aku beli je kan. So yang lain, kalau korang tanya aku mana yang aku tak berminat, aku rasa tak ada kot. Aku lupa cakap dalam ni. Dalam ni dia punya ni padding tu warna oren. Nampak cantik kan. Bagi aku kasut ni perfect Nak kata 10/10 tak jugalah, tapi bagi aku nak mostly ke arah perfect sebab dia deliver. And aku beritahu korang kasut ni aku puji bukan sebab aku dapat duit ke apa, tak. Aku puji melambung sekali ni pun. Macam mana aku puji ke, aku hype dengan kasut ni ke, aku tak dapat apa-apa pun. Aku tak dapat duit pun dari Decathlon Malaysia, mana Decathlon keep run ke apa, tak ada pun. Aku cakap ni atas apa yang aku rasa, sebab apa yang aku dah pakai. And aku cakap benda yang jujur korang tak tipu kan. Kalau korang rasa apa yang aku cakap ni betul, kau nak beli, belilah. Tak ada masalah pun. Kalau tak beli pun tak apa. Aku tak rugi. Aku cuma sampaikan apa yang aku rasa sebab kasut ni memang deliver memang deliver. And dia punya result pun ngam apa yang aku nak dapat okay. Aku rasa tu je lah kot. Kalau ada yang aku tertinggal, korang tinggal kat komen mana yang aku tak sentuh. Okay. So tu je lah kot. Okay lah guys, aku rasa vlog kasut keep run ni sampai sini je lah. And mungkin lepas ni kita akan jumpa lagi vlog yang race day mungkin lepas ni tak ada lah review kasut. Lepas ni aku akan join race event dah start bulan 4 ni. InsyaAllah aku akan buat vlog macam biasa. Okay. Kalau ada rezeki, tengoklah kasut yang lain kot, aku akan review. Tunggu tengok dulu macam mana kan. Belum ada planning lagi. Tapi aku dah tengok satu kasut tu macam ngam kan. Step yang 5000 Pro tu macam ngam tengok dulu tu aku tak plan lagi nampak macam okey Okay. Guys, jumpa lagi next vlog. Korang keep running, keep healthy, jaga diri, jangan lupa bersenam. And pada baru dah jumpa aku punya channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Come on guys, free je. Ini korang hari tu korang DM aku suruh buat vlog. Cuba korang subscribe sikit kan. Tanya banyak kali vlog mana vlog. Subscribe support lah aku. Bukan bayar pun. Okay. Okay gerak dulu. Assalamualaikum.